قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Hadis ke-20. Tersenyum bila berjumpa orang. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan izin, taufik dan hidayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita sambung bacaan kitab 40 hadis akhlak mulia. Kita berada pada hadis yang ke-20, diberi tajuk tersenyum bila berjumpa orang. Hadis an Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin, rawahu Muslim. Wa fi riwayatin anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, rawahu Tirmidzi. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, wahai Abu Dzar, jangan engkau menganggap hina suatu kebaikan, walaupun kebaikan itu berupa senyuman yang manis apabila bertemu saudaramu. Dan dalam satu riwayat lain, Rasulullah bersabda, senyumanmu terhadap saudaramu itu adalah satu sedekah. Dalam dua hadis ini diriwayatkan daripada seorang sahabat yang dipanggil Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nama dia Jundub Ibnu Junadah, dipanggil dengan Abi Dzar Al-Ghifari. Nabi sebut tentang Abu Dzar ni, Nabi kata ma aqallatil ghadra wala adhallatil khadra min rajulin asdaq min Abi Dzar. Mudah kita faham dengan bahasa kita, tak ada lelaki yang lebih benar, lebih jujur daripada Abu Dzar, yang berjalan di atas bumi berbumbungkan langit. Tak ada, Nabi kata, manusia yang sejujur Abu Dzar, yang berjalan di atas muka bumi ini, yang berbumbungkan langit. Ini pujian ni, hadis berbentuk puji. Nabi puji seorang sahabat yang dipanggil dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Tinggi ni pujian Nabi kepada Abu Dzar. Walaupun kita mengaji dalam kitab dulu, kitab Penawar Bagi Hati, dalam bab memuji ni ada 6 kebinasaan. 4 kebinasaan pada orang yang memuji, 2 kebinasaan pada orang yang dipuji.
Tapi Nabi sendiri pun ada memuji sahabat dia. Sebab tu ada panduan-panduan dalam memuji. Itu kita dah mengaji khatam dah kitab Penawar. Tak ingat kena buka balik kitab Penawar, tengok bab memuji. Dia duduk dalam bab syarahul kalam, bab sangat gemar berbicara. Salah satu daripada perkara yang boleh jadi jatuh pada dosa datang melalui puji. Kita dok berasa memuji ni benda elok. Memuji ni kan menyebut baik, tu definisi memuji. Menyebut baik, tu definisi memuji. Takkanlah menyebut baik tu dosa ataupun satu kesalahan. Kena tengok perincian dia dalam kitab Penawar. Sebab di sana kita yang memuji ni ada pak kebinasaan lebih banyak daripada kebinasaan orang yang dipuji lagi. Orang yang kena puji tu dua aja kebinasaan pada dia. Kita ni yang memuji ada 4. Tapi bukan agama tak benar memuji. Kalau agama tak benar memuji, maknanya tak ada hadis-hadis yang berbentuk puji. Ini salah satu daripada hadis Nabi puji sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Tu Nabi kata tu tak ada manusia yang berjalan di atas bumi ni berbumbungkan langit lebih benar, lebih jujur daripada Abu Dzar. Baik. Abu Dzar Al-Ghifari ni dia ada seorang saudara, adik-beradik dia lah. Nama dia Anis. Anis ni dihantar oleh Abu Dzar bila mana Abu Dzar ni dengar ada orang yang mendakwa diri dia tu Nabi akhir zaman. Bila sampai ke telinga Abu Dzar, Abu Dzar ni orang yang tegah dah dalam beragama walaupun belum Islam. Lalu bila sampai ke telinga dia ada orang yang mendakwa diri dia Nabi, lalu dia pun hantar saudara dia ni yang bernama Anis pergi ke Mekah. Lalu Anis pun pergi tatabbu'ul khabar, pergi dengar-dengar cerita berita tentang Rasulullah ni. Kemudian bila Anis ni pergi dengar, dapat khabar, dapat berita, balik cerita semula kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Kata Anis, ra'aitu rajulan, ketika aku pergi tengok lelaki yang mendakwa dia tu Nabi tu, aku tengok seorang lelaki yad'u ila makarimil akhlaq. Dia tengok Nabi duk ajak orang ramai supaya berakhlak mulia. Itu antara dakwah Islam yang boleh jadi hilang dalam diri orang Islam sendiri hari ini. Kata Anis, aku duk tengok lelaki tu, dia duk ajak kepada makarimil akhlak. Dia duk ajak orang ramai supaya berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan dia bercakap tak ada pun unsur-unsur syair. Syair lah kita panggil. Maknanya kata-kata yang ada unsur-unsur syair. Sebab kalau dia bercakap dengan syair, maknanya dia ni boleh jadi dakwa je dia Nabi, padahal dia adalah penyair. Sebab tu bahasa dia sedap. Tapi sebab orang Arab masa ni tulen kearaban dia. Dia belum bercampur dengan ajam lagi. Jadi bila dia dengar bahasa sedap pun, gaya bahasa yang tinggi pun dia boleh beza. Ni gaya bahasa ni gaya bahasa manusia. Walaupun bahasanya bahasa syair, bahasa sastra. Yang ni bukan bahasa manusia ni. Sebagaimana mukjizat Al-Quran tu lah. Lalu dia cerita lagi, walaupun dia ni duk mengajak kepada akhlak yang baik,
Dan dia pun tak bercakap dengan syair. Maknanya dia bukan penyair. Tapi kaum dia pakat duk tuduh dia sebagai ahli sihir, duk tuduh dia sebagai tok nujum, duk tuduh dia sebagai penyair. Tu kaum Quraisy lah. Maknanya duk tuduh Nabi itu. Lalu bila Abu Dzar dengar cerita daripada saudara dia Anis ni, dia pun pada malam tu juga pergi ke Mekah. Nak bertemu dengan Rasulullah. Tak sabar dia nak bertemu dengan Nabi tu. Nak bertemu dengan Rasulullah, pergi rumah Sayyidina Ali dulu, tapi tak sedap duduk. Duduk di rumah Sayyidina Ali tu gelisah. Jiwa meronta-ronta nak bertemu dengan kekasih, iaitu Rasulullah. Sebagaimana tuan-tuan baca kisah sahabat Nabi yang paling hampirlah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di hujung-hujung usia dia kan, kerana kecintaannya terlalu tinggi terhadap Nabi, kerinduannya yang dah tak tertanggung oleh badan lagi. Antara sebab ulama kata hujung tu dia demam. Demam tu demam rindu. Tak rindu macam mana, lalu kut bangunan-bangunan, kut celah-celah rumah di jalan-jalan bumi Madinah tu, kelibat-kelibat Rasulullah lah. Supaya tuan-tuan baru mati bini kita juga. Tak pergi dapur, ingat bini duduk di depan dapur tu, masak nasi, masak lauk. Tak ada dah dia mula-mula. Gitu juga bini kematian suami, masuk dalam bilik berasa sunyinya dia tu. Dulu ada juga orang tolong-tolong duduk sekali lipat kain baju. Ada jugalah orang tolong-tolong mari duduk belakang kita, picit-picit belakang. Mula-mula mati gitu. Abu Bakar Siddiq lalu celah lorong mana pun ingat Rasulullah. Masuk masjid lebih-lebih lagi. Tengok sudut ni Nabi duduk, tengok sudut ni Nabi duduk, tengok tiang ni, semua tiang tu ada kena mengena dengan Nabi kan. Tuan-tuan pergi Masjid Nabawi tu, tiang-tiang tu semua ada kena mengena dengan Rasulullah. Abu Bakar jadi demam. Tengok keistimewaan Abu Bakar, Allah Ta'ala bagi apa pada dia? Antara kelebihan yang Allah Ta'ala tunjuk di hujung usia Abu Bakar, mati pada umur yang sama, mati pada hari yang sama, pada tarikh yang sama dengan Nabi. Mati pada hari Isnin 12 Rabiul Awal, umur 63 tahun, serupa. Sebiji serupa dengan Rasulullah. Lepas tu rezeki pula Allah Ta'ala bagi kubur makam dia duduk sebelah Nabi, bawah sikit daripada bahu Nabi. Tu jujurnya cinta dia pada Rasulullah. Allah Ta'ala hadiahkan kepada dia ubat kerinduan dia selama dia hidup, saat tak ada dah Nabi di depan dia. Allah Ta'ala bayar terus, mu pejam mata aku bayar terus bertemu dengan kekasihmu ya Rasulullah. Gitu. Ni Abu Dzar Al-Ghifari tak Islam lagi ni, baru dengar aja hadis dia cerita, tertarik dah. Tertarik dah. Ada seorang duk mengajar, duk ajak, marilah tukarlah akhlak-akhlak jahiliah kita ni, kita berakhlak dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang tinggi. Dengar dia cerita macam tu berasa nak pergi temu dah. Bahkan dia singgah rumah Sayyidina Ali dulu. Singgah rumah Sayyidina Ali, tapi tak boleh tidur malam tu. Tak tenang duduk. Tu dia cerita sendiri tu dalam kitab Hayatus Sahabah. Tak senang duduk dia pada malam tu. Sepanjang malam tu syauqan ila ru'yatin Nabi. Malam tu tak boleh nak baring, nak mengiring sebelah kanan tak kena, nak mengiring sebelah kiri tak kena. Sebab tak kena malam tu gelisah. Sebab nak pergi temu dengan Nabi, nak pergi dengar apa yang Nabi nak cerita tentang ayat Quran. Ringkasnya, akhirnya dia temu dengan Nabi, lalu dia pun memeluk Islam.
Selepas daripada wafat Nabi, tak boleh duduk dia di bumi Madinah. Sebab teringat pula. Selepas Nabi wafat, tak boleh duduk di bumi Madinah. Maka dia ambil keputusan untuk berhijrah ke bumi Syam. Pergi dia duduk bumi Syam. Bumi Syam ni kalau dulu sama ada Syria, Palestin, Jordan, Lubnan, 4. Tu kalau sebut Syam dulu, Ardus Syam. Cuma sekarang ni kalau sebut Syam, orang faham Syam ni Syria je. Kalau dulu luas lagi, Syam ni maknanya 4 buah negara tu. Tapi sekarang kalau kita sebut Syam, mesti orang akan kata bumi Syria. Baik. Cuma nak sebutnya ialah Abu Dzar selepas daripada wafat Nabi tak boleh duduk di bumi Madinah. Jiwa tak sanggup. Tak sanggup duduk tengok tempat ni teringat Nabi, tempat tu teringat Nabi, teringat tiap-tiap masa. Lalu dia ambil keputusan hijrah ke bumi Syam. Balik semula bila dia? Zaman khilafah Uthman. Bila Sayyidina Uthman suruh dia balik pergi duduk di Rabzah. Rabzah ni satu tempat yang dekat dengan bumi Madinah. Barulah dia balik semula ke bumi. Itu pun sebab arahan daripada Khalifah Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, sahabat yang dekat juga dengan Rasulullah. Itu Abu Dzar. Hidup Abu Dzar ni ada seorang lelaki tanya pada Abu Dzar, sebab tengok rumah Abu Dzar ni biasa dalam rumah pun ada apa yang patut je. Lalu lelaki tu tanya, aina mata'ukum? Mana perhiasan-perhiasan, perkakah-perkakah yang ada dalam rumah ni? Kata Abu Dzar, dia kata, kita ni ada rumah di sana. Lana baitun hunak, dia kata. Kita ni ada rumah dah, dia kata, di sana. Di sana tu maksud dia akhirat. Oh, akhirat dah. Hidup di sini. Tapi rumah ada sana dah, dia kata. Akhirat, dia kata. Maka bila dah ada rumah di sana, nursilu ilaihi salihah mata'ina. Maka rumah di sana itulah kita hantar dah, dia kata. Semua perkakah-perkakah semua kita hantar dah ke rumah baru kita, iaitu di akhirat. Salihah mata'ina maknanya amal-amal soleh. Kita dah hantar-hantar semua dah pergi ke akhirat tu. Lalu lelaki tu pun kata, tapi kita ni kan bukan ke duduk di sini lagi. Ni kan tubuh kita duduk di dunia lagi ni, duduk atas dunia lagi, duduk di tempat ni lagi. Jawab Abu Dzar, dia kata, tuan punya rumah ni, tuan punya rumah ni tak nak kita duduk sini. Nanti satu masa dia akan ambil rumah dia, sebab rumah dia bukan rumah kita. Rumah kita rumah kita di akhirat no. Macam kita duduk menyewa sini ya. Rumah kita beli barang. Kalau kita tak nampak. Orang-orang yang mendatang di bumi Malaysia, orang Bangla, orang Indonesia yang mari duduk sini tapi nak balik semula. Tiap-tiap bulan hantar, kan duduk sini. Tak, kita nak siapkan rumah di sana. Sebab satu masa nanti nak balik. Duduk sini pun dengan apa? Dengan visa apa? Visa bekerja ya boleh jadi. Visa hanya duduk sementara je. Selagi mana tuan rumah sini tak suruh balik, tak balik. Sebab apa? Nak cari duit, nak kerja, nak simpan, nak hantar ke sana. Kan tuan-tuan tengok kan viral. Macam mana ada yang makan dengan biasa-biasa tapi boleh hantar jauh lebih banyak daripada kita lagi. Gitulah ibarat dia Abu Dzar ni. Tuan rumah ni bukan nak suruh kita duduk sini, dia nak suruh kita duduk sana. Ni rumah dia. Jadi aku atas siap-siap adalah barang ke sana di akhirat tu. Tu jawab Abu Dzar. Nak ceritanya dalam jiwa Abu Dzar ni tidak ada dunia. Bahkan zahir sampai keluar
Walaupun dia dilantik oleh Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik. Ini cerita yang meriwayatkan hadis ni. Perawi kepada hadis yang kita nak baca ni iaitu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Baik. Kata Abu Dzar, aku dengar Nabi sebut. Aku dengar Nabi kata. Nabi beritahu kepada Abu Dzar secara khususnya. Secara khususnya Nabi suruh Abu Dzar, sini pun guna la tahqiranna. Ni orang ngaji lurah tahu sini dalam ni ada dhamir anta ya. Kalau tuju pada ramai kita semua mesti guna plural, tapi sini guna singular anta. Tuju pada Abu Dzar. Adakah suruh Abu Dzar saja? Taklah, suruh semua umat. Al-ibratu bi'umumil lafzi. Pengajaran daripada hadis ni kita ambil secara umum. Tuju pada Abu Dzar, tapi hadis ni ibrah dia, pengajaran dia umum untuk umat. Kata Nabi kepada Abu Dzar, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau menganggap hina suatu kebaikan tu. Kebaikan yang mana ni? Kebaikan yang kecil-kecil lah. Maknanya bagi kita, kalau bagi 50 sen tegak, 50 sen je bagi. Apatah lagi zaman hari ni kan. Dalam tabung 10 sen. Tak ada nilainya kita rasa 10 sen tu. Apatah lagi zaman hari ni nak beli gula-gula tak boleh 10 sen. Habis-habis gula-gula sekarang berapa? 20 sen boleh jadi sebiji. Kuih lagi lah tak boleh 20 sen, mana ada. 50 sen RM1, karipak pun RM1 deh. Ya kan? Lebih kurang gitu lah harga dia. Cuma nak sebut, kalau kita bubuh dalam tabung 10 sen, kita berasa apa? Alah, tak ada nilainya. Tu Nabi sebut tu, la tahqiranna minal ma'ruf. Walaupun sekecil-kecil kebajikan, asal nama dia kebajikan, mu jangan pandang enteng. Apa contoh? Seenteng-enteng yang dipandang manusia tak ada rega, tak ada harga kebajikan tersebut. Walau antalqa akhaka biwajhin taliqin, ataupun dalam riwayat lain sebut biwajhin talqin. Walaupun kebajikan yang kau buat tu, kebaikan yang kau buat tu hanya merupakan senyum je. Temu dengan kawan-kawan senyum. Walaupun rasa walaupun kita rasa senyum ni apa sangatlah ada pada senyum, tak kebajikan tak. Maknanya boleh mendatangkan pahala kepada kita bila kita senyum. Banyak lagi lah kebajikan yang kecil-kecilnya yang dicontohkan di dalam hadis Nabi. Cuma sini Nabi sebut, walau bertemu dengan saudaramu dan kau senyum pada dia. Ada dalam riwayat lain Nabi sebut, walaupun kamu mengosongkan timba kamu untuk kamu penuhi timba kawan kamu. Timba tahu deh. Timba cebok air. Timba untuk cebok air. Itu cebok air di kolam tu kan. Adalah budak nak ambil wuduk, tak sampai dia nak ulur tangan nak ambil air. Kita tolong ambil air, bubuh dalam timba dia. Tu benda simple dia. Tapi kebajikan tu Nabi sebut dalam hadis tu. Dalam riwayat, walaupun kamu memenuhkan air di dalam timba kawan kamu, di dalam timba saudara kamu. Orang duduk asrama kadang-kadang. Dek, senior. Dek, tolong ambil ni, tolong ambil air panas. Untuk apa? Untuk abang, untuk kakak. Tu, ambil air. Kebajikan tu. Tapi kita sekarang ni dah jadi macam rasa membuli. Dia jadi membuli ni lah. Walaupun kes yang sama, tapi kita boleh bezakan antara buli dengan minta tolong. Itu contoh kebajikan. Isi air dalam botol orang lain, tolong isi. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah buat haji, buat umrah, orang yang bekerja bubuh air Zam-Zam ada kan?
Dia tolong-olor, gelas dia ubur dah air Zam-Zam, dia olor. Tu kita berasa dah kerja dia, kebajikan tu. Tolong olor air. Orang nak ambil air di belakang kita, mari botol tu, saya tolong isi. Tu kebajikan tu. Kecil yang nampak dia. Kita biarkan dia isi sendiri, tak adalah pahala untuk kita. Kita isi untuk dia, tu pahala. Di rumah kita pergi ke dapur ambil air, jangan ambil air segelas. Dah bini duduk atas sofa juga, ambil 2 gelas, dia segelas, kita segelas. Kan boleh pahala. Walaupun dia tak minta. Kita duk ajak bini je buat keluar air, kita lah buat keluar air, jangan-jangan sekali. Apatah lagi kalau buat keluar makanan lain. Pergi dapur ambil itu, keluar bagi pada orang yang ada. Tu walau engkau mengisi timba kawan kamu yang kosong tu dengan air pun termasuk juga dalam kebajikan. Baik. Menteri. Sini Nabi sebut, walau engkau bertemu dengan saudaramu dan engkau senyum pada dia, itu pun kebajikan. Ada dalam hadis lain Nabi sebut, walaupun engkau bertemu dengan kawan kamu tu, kau menghadap pada wajah dia. Ngadap wajah dia. Belum senyum lagi, dia panggil, menghadap pada dia. Sebagaimana Nabi kan, Nabi kan tak pernah menghadap pada orang yang memanggil dia dengan kepala saja. Nabi kan menghadap dengan tubuh. Bila orang panggil, Nabi menghadap dengan tubuh. Dia tak menghadap kepala saja macam kita. Kita panggil menghadap gini ya. Nabi tak baca dalam Syama'il. Dia akan sebut, Nabi kalau sahabat panggil, dia akan paling seluruh tubuh dia menghadap pada orang yang memanggil. Menghadap tu sedekah dah tu. Orang tengok beza dah. Kita panggil dengan toleh gini, kita panggil dengan toleh. Maknanya perhatian kita berbeza dah antara dua situasi tersebut. Maknanya di situ dah dikira sebagai satu kebajikan. Apatah lagi toleh penuh pula, senyum pula. Dua kebajikan. Dua kebajikan boleh kita buat. Bukan benda susah. Benda senang je. Sebab tu Nabi tak pernah Nabi melihat sahabat tanpa Nabi senyum. Disebut oleh Abu Jarir menyebutkan, sejak daripada aku memeluk Islam, tak pernah aku tengok Nabi toleh pada aku tak senyum. Maknanya tiap-tiap kali Nabi toleh bukan pada Jarir saja, kepada para sahabat, Nabi akan senyum pada sahabat tersebut. Senyuman tu yang menghilangkan rindu para sahabat pada diri dia. Baik, kepada Rasulullah. Baik. Mana tadi? Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, an Abi Dzar Al-Ghifari juga. Dia kata apa? Nabi pernah bersabda, yang ni secara khusus lagi Nabi sebut, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum engkau pada wajah saudaramu itu adalah sedekah. Bahkan dalam hadis ni disambung lagi dengan suruh orang buat makruf, sedekah. Cegah orang daripada buat mungkar, sedekah. Tunjuk kepada lelaki ataupun siapa-siapa yang cari jalan tak temu, sesat ataupun tak jumpa jalan, pun sedekah. Orang nak pergi satu tempat kan, temu dengan kita tengah jalan, mana stesen LRT Taman Melati, kita beritahu pula sini, tu sedekah tu. Kebajikan dah tu, kita tunjuk orang yang tak temu cari jalan tu. Irsyadukar rajul fi ardid dalal laka sadaqah. Tu menunjukkan seorang lelaki. Sebut lelaki, masuklah perempuan sekali, sebab dia pelengkap kan, lelaki dan perempuan ni. Cuma sebut lelaki tu min babit taghlib. Wa nasrukar rajular radi'ul basar, mutulung orang yang buta, mata dia tak nampak, litah jalan, pun sedekah. Orang buta nak litah jalan, nak mari masjid, nak balik rumah, piping dia litah jalan, sedekah juga. Wa imatatukal hajar, buang batu, buang duri, buang tulang daripada tengah jalan. Kalau sekarang ni buang paku, buang kaca yang ada di tengah jalan tu,
sadaqah. Dan yang last sekali supaya saya sebut tadi, sambungan hadis banyak, mengosongkan timba engkau semata-mata nak memenuhi timba saudaramu juga sedekah. Itu benda-benda simple tu. Benda-benda yang mudah kita buat, yang kita anggap tak ada nilai pada agama, tapi Nabi kata itu adalah pahala sedekah. Bila sebut sedekah, kan ada ayat sedekah dalam Quran. Ayat sedekah yang bila mana kamu sedekah satu digandakan 10. Ya tu. Maknanya walaupun perbuatan ni bukan dengan perbuatan harta benda, bukan bagi RM1, bukan bagi duit, tapi dengan senyum. Tapi pahala sedekah ni maknanya serupa dengan duit yang kau bagi RM1 diganda 10 tu pula digandakan lagi, sebagaimana sepohon pokok tumbuh stakar tu pula berapa banyak pula cabang-cabang dia tu. Begitulah ibarat perbuatan yang kamu buat ni, yang kecil ni diganda-gandakan pahala oleh Allah Ta'ala. Senyum boleh pahala sedekah yang cukup besar. Baik, mana tadi? Huraian dia, tengok. Tersenyum bila kita berjumpa sahabat adalah lambang kesucian hati terhadap sahabat. Itu tanda tak marah, gitu. Senyum. Kan ngaji dalam kitab Menawar kan, bila marah apa yang berlaku? Bila ada sifat marah, bila apa yang berlaku pada zahir? Di zahir kata Syekh Qadir boleh jadi berlaku memukul, boleh jadi berlaku di lisan anggota zahir juga memaki hamun, atau lebih dahsyat daripada tu siapa bunuh membunuh, atau punca daripada ada marah. Lepas tu kalau yang jenis dalam hati pula tu zahir, perbuatan zahir, yang jenis dalam hati saat ada marah, apa berlaku dalam hati kita? Dendam. Tak dendam, hasad. Tak hasad, benci. Benci apa kebaikan yang kena pada orang yang kita marah. Suka orang yang kita marah kena bala. Itu ya tu, perangai-perangai yang ada dalam hati kita punca daripada marah. Nak senyum? Pasti tak. Ni maknanya orang yang boleh senyum bila bertemu dengan seseorang, itu lambang hati orang yang senyum tu bersih, suci. Bila dia boleh senyum pada seseorang tu, tak ada apa-apa tu antara dia dengan lelaki tadi, antara dia dengan orang tadi. Bila suami boleh senyum pada isteri, isteri boleh senyum pada suami, maknanya tak ada apa-apa tu. Gitu ibarat dia, tak ada apa-apa yang dipendam. Agak-agaknya gitu, kok dipendam juga tapi buat-buat senyum. Tu dipanggil senyum kambing, dia panggil. Buat-buat senyum gitu dipanggil senyum kambing, tak ikhlas dipanggil. Ni dak ni senyum yang ada pahala sedekah. Biasanya senyuman ini, kata Syekh Fahmi almarhum, beriringan dengan salam yang diberikan. Tengok jauh senyum dah. Lepas tu hadis sebelum ni memberi salam pula. Dengan itu keadaan bertambah mesra dan hati pun bertambah cinta. Sebut dah dalam pertemuan hadis yang lepas. Antara yang tak kenal, bila kita senyum, itu bibit pengenalan. Beri salam, itu bibit ta'aruf. Tapi kalau senyum pun dah, nak tanya susah lah. Nak berta'aruf jauh lah. Sebab apa? Tak berani orang nak tegur kalau kita senyum pun dah. Kita temu dengan orang yang senyum pun dah, kita nak tanya pun tak berani. Tapi kalau orang tu senyum, berasa nak beri salam, nak tanya, nak buah, tu bila mana orang tu senyum pada kita, maknanya orang tu baik, nak bertaaruf, nak berkenal-kenalan dengan kita walaupun tak kenal. Walaupun senyuman ini mudah sekali dilakukan, namun banyak yang tidak dapat melaksanakannya, kerana senyuman itu satu lambang luaran yang mencerminkan kecintaan yang ada di dalam hati. Tu kecintaan yang ada dalam hati. Cinta pada siapa? Pada ummah. Payah tu nak ada di kita. Dalam jiwa Nabi tu ada tu, cinta pada ummah. Cinta pada ummah ni temu
kalaulah mad'u datang dalam keadaan macam mana sekalipun, mari dalam keadaan tak pernah semayang, pakai seluar pendek, rata ditekuk, tatu penuh tubuh, senyum. Sebab apa? Dia adalah mad'u kita. Jalan pahala kita tu. Tapi kalau tak nampak, tak nampak. Sebelum sapa lagi dalam hati, duduk caci keji dah, mulut buat senyum, muka buat manis, tapi dalam hati jahil sungguh dia ni. Tapi kalau dalam hati penuh cinta, penuh kasih pada ummah, seteruk mana pun manusia tu, jalan pahala kita untuk bawa kepada Allah Ta'ala. Lagi banyak pahala kita boleh kutip, tapi sebab tak nampak. Nabi nampak belaka tu. Sebab tu orang buat macam mana pun pada dia. Cerita di Taif tu, peristiwa hijrah tak lama lagi, orang nak masuk cerita hijrah pula ni, di ke bumi Taif, buat khianat macam mana pun, aku tak kisah ya Allah. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Aku tak kisah orang nak buat macam mana pun, kalau engkau tak murka padaku, orang nak buat macam mana pun padaku, aku tak kisah. Fala ubali, aku tak kisah. Dia habis-habis pun melukakan batang tubuh aku je. Dia tak mengkhianati Allah. Dia tidak membuatkan Allah Ta'ala tu jadi cacat celah, tidak. Dia hanya mencacat celahkan diri aku, memaki hamun pada diri aku. Apalah sangat ada pada aku. Fala ubali. Tu Nabi boleh duduk walau sejahat tu. Tu yang bila malaikat bukit mari tahu anak empat tu. Apa yang Nabi nampak untuk ummah, mudah-mudahan keluar daripada sulbi mereka tu orang-orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Optimisnya dia. Optimisnya baginda Nabi, kasihnya pada ummah. Kalau tidak yang ada di depan mataku sekarang, tak apa. Zuriat dia nanti boleh jadi akan beriman kepadamu. Tu kan jauh tu dengan akhlak kita kata. Anak kita Muslim dah, bini kita Muslim dah, suami kita Muslim dah, Islam belaka duduk dalam rumah tangga kita tu, tapi kena maki hamun. Tuan-tuan dah lah, sebab tuan-tuan kau orang baik, yang di depan ni pun yang soleh, yang di belakang tu yang soleh. Ni cerita rumah tangga orang yang tak ada agama, tapi Islam pada IC-nya. Tu hidup dalam maki hamun. Sebab apa? Tidak ada kasih pada ummah. Orang yang ada kasih pada ummah, seteruk mana pun ummah datang, bawa mereka tu pada Allah. Bawa mereka tu dengan kasih sayang pada Allah Ta'ala. Jangan sekali-kali mencaci, mencela. Baik. Kalau hati memang tidak cinta kepada seseorang, maka senyuman ini tidak dapat dibuat-buat. Nampak tawalah senyum tu. Kalau dibuat-buat, maka ia akan kelihatan tidak begitu manis. Atau dalam bahasa lain dikatakan senyum kambing. Sini pun ada sebut. Senyum kambing. Syekh Fahmi pun bubuh dalam kitab dia ni. Senyuman yang tak ikhlas tu senyum kambing. Macam mana dia kaitkan dengan senyum kambing, tuan-tuan kaji. Bila kambing tu senyum? Saat nak sembelih dia ke? Ataupun saat dia tengok tuan-tuan geret dia? Senyuman dia tu bila? Sehingga orang boleh buat perumpamaan tu senyum kambing. Kan ada katung dalam sahabat utusan ke? Di tepi tu senyum kambing dulu ke? Sekarang ni tak tahu ada lagi. Jadi senyuman manis ini pada hakikatnya bukan sesuatu yang mudah dilaksana. Ia memerlukan kepada sesuatu persediaan yang mantap terlebih dahulu. Seperti senang hati, lapang dada, bersih jiwa dari pengaruh-pengaruh sifat-sifat permusuhan dan kesombongan. Yang tu nak kena cabut buang dulu. Barulah kita boleh terima orang seburuk mana pun, kita boleh senyum pada dia. Nabi pernah sebut dalam satu hadis, Ibnu Abbas cerita, Nabi bila mana Nabi tengok pada Kaabah, kan kita pergi ke Mekah tengok Kaabah, agungnya Kaabah tu. Begitu juga Nabi bila tengok pada Kaabah, Nabi kata ma'a'zamak, alangkah agungnya dirimu, wa a'zama hurmatak, agungnya hebatnya kehormatanmu. Tu Nabi sebut agungnya Kaabah,
tinggi dan besarnya kehormatan yang ada pada Kaabah tu. Tapi Nabi kata wal muslimu a'zamu hurmatin. Tapi seorang Muslim tu Nabi kata jauh lebih besar kehormatan dia minka daripada engkau wahai Kaabah. Sehingga Allah Ta'ala mengharamkan darahnya, Allah Ta'ala mengharamkan hartanya, Allah Ta'ala mengharamkan kita menjatuhkan maruahnya, dan Allah Ta'ala mengharamkan kita berburuk sangka dengan Muslim. Bahkan ada hadis Nabi sebut su'rul muslim barakah. Bekas tempat minum air seorang Muslim tu ada lagi barakah. Itu besarnya kedudukan seorang Muslim. Muslim tuan-tuan bukan mukmin. Muslim ni walau pada nama je Muslim, tak pernah semayang, tak pernah puasa, tak pernah zakat, haji tak tahu apa satu, ngaji tak pernah ngaji tentang agama ni. Minum arak, zina, tubuh penuh tatu, baju pun tak pakai, katakanlah. Mari temu dengan kita. Kehormatan dia jauh lebih besar banding dengan Kaabah lagi, Nabi kata. Apa hak duduk dengan kita? Hak duduk dengan kita baik jauh dah. Sahabat-sahabat, jiran tetangga kita, jemaah kita yang ada dalam surah, dalam masjid ni, jauh lebih besar lagi kehormatan dia daripada Kaabah tu. Kenapa yang kita boleh berburuk sangka sesama saudara seagama? Kenapa yang kita boleh buat khianat, boleh buat tak peduli, boleh bermasa muka, boleh apa? Boleh caci, boleh keji, boleh itu, boleh ini. Sesama Muslim. Tengok cantik ajaran agama. Suruh bersaudara. Baik. Mana tadi? Oleh kerana itu Nabi SAW mengatakan bahawa senyuman yang manis itu sebagai satu sedekah yang akan didapati pahalanya pada hari kiamat nanti. Saya sebut tadi besar pahala dia bila Nabi highlightkan ataupun bila Nabi sebut, Nabi mention senyum ni dengan kalimah sedekah. Maknanya Nabi nak beritahu sebagaimana sedekah tu digandakan pahala dia, 1 jadi 10, 10 jadi 100. Begitulah ibaratnya pahala-pahala yang mu tengok amalan kecil, tapi pahala ni pahala besar di akhirat, di ibarat pahala sedekah. Habis dari situ. Syarih. Akan datang sambung hadis yang ke-21. Selepas senyum, beri salam, berjabat tangan pula. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam.